Hai gang, welcome back to my YouTube channel Helmi Kade Official. Nampak tak mata aku merah ni gang? Aku tak tahu kenapa daripada malam tadi tiba-tiba merah dengan sendirinya lah. Tapi itu bukan isu yang aku nak terangkan kat sini. Video aku nak buat pada hari ni adalah kita dikejutkan dengan satu lagi video yang di mana Amar Nazan dihadapkan ke mahkamah disebabkan kontroversi yang tempoh hari itulah, yang seperti mana korang tahu. Dikatakan juga dekat video yang aku baca ni, aku nampak ni, Amar Nazan dan the gang lah dikatakan kena pergi ke mahkamah untuk memberi keterangan. Kalau tak silap aku, dikatakan juga pempengaruh Amar Nazan 5 lagi didakwa kerana merusuh di Bukit Bintang. Dan juga Amar Nazan ni dah dihadapkan ke mahkamah dan juga telah masukkan dalam beberapa berita lah. Dekat sini aku ada juga beberapa video, tapi aku sebelum nak tunjuk video tu, aku cuma minta pada korang yang tengok video ni jangan lupa like, comment dan share. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe gang, dan on notification agar korang tak terlepas video-video menarik daripada aku. Jadi tunggu apa lagi, tanpa buang masa, tanpa meninggalkan masa, kita pergi dekat kita punya video. Ciao. Ini adalah video pertama yang dimana dikatakan dah masuk dekat Astro Awan ni punya berita lah. Jom kita tengok sama-sama. 2 pencipta kandungan dan 4 orang rakannya didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada Rabu atas pertuduhan melakukan gaduh gempar dalam satu perlawanan tinju bulan lalu. Keenam mereka ialah Amar Muhammad Nazhan, Abdul Rahim Abdul Hakim, Muhammad Hafizul Haiman, Muhammad Adi Putra, Muhammad Ali Mubarak Baharudin Selamet dan Jebat Zulfar Nur Fakrullah Abdul Ghafur. Oh, ramai Dua tertuduh iaitu Amar Muhammad Nazan dan Muhammad Hafizul Haiman mengaku tidak bersalah, namun 4 lagi tertuduh yang lain mengaku bersalah selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Magistrate Aina Azahra Arifin. Mengikut pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa telah melakukan gaduh gempar ketika satu perlawanan tinju di dalam pusat beli belah di Bukit Bintang pada pukul 10.15 malam 25 Februari lalu. Mereka didakwa di bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama 6 bulan atau denda RM1,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan bagi kedua tertuduh iaitu Amar Muhammad Nazhan dan Muhammad Hafizul Haiman diikat jamin sebanyak RM3,000 bersama seorang penjamin. Manakala bagi keempat tertuduh yang lain didenda sebanyak RM500 dan 1 bulan penjara jika gagal bayar. Pada 1 Mac lalu, polis menahan 11 lelaki tempatan berusia 17 hingga 28 tahun berhubung kejadian rusuhan yang berlaku di sebuah restoran di Lalapok Bukit Bintang selepas perlawanan tinju melibatkan pempengaruh media sosial pada 26 Februari lalu. Ketua Polis Daerah Dan Wangi ACP Sulizmi Afendi Sulaiman berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung kejadian itu pada 12.45 tengah malam sebelum melakukan siasatan dan menangkap kesemua suspek. Okey, dikatakan juga pempengaruh Amar Nazan 5 lagi didakwa kerana merusuh di Bukit Bintang. Yang di mana maksud merusuh ni adalah kes yang di mana pertandingan tinju yang diadakan di sebuah tempat yang Kak Astro Awan dikatakan di Bukit Bintang. Kalau korang nak tahu apa kontroversinya yang dilakukan dekat kedai makan tersebut, korang boleh cari sendiri dekat media-media yang lain lah. Dekat sini aku nak tengok komen sedikit lah Cik, pakai face mask. Macam lah orang tak tahu dalam mulut ada berai. Kenapa komen? Haha, ada itu soalan kecemburu. Topi comel ni buat hal lagi. Seriously, Amar Nazan 29 ingatkan budak. Dia tu bayi aku dah tapi perangai macam budak. Tapi aku tu tua sikit je dari dia. Aku dulu pun ingat dia tu baru 24-25. Kan bapa ingat 25 umur aku tu. Aku pula ingat dia dulu baru 20. Izzat Daniel tengok tu siapa? Jembalang hitam. Amar Nazan from... Oh, tak boleh sebut lah kalau melibatkan negara ni. Bukan ke dia nak sangat famous masuk TV? Dah tu kenapa tutup muka? Sebab topi comel. Itu soalan ke cemburu? Sebab mas comel. Masalahnya dia pakai mask pun orang kena dalam mulut tengah kunyap. Apa hal lah komen kau? Nampak abang pembaca berita senyum tersengih kat awal video. Tahan ketawa baca berita Amar Nazan ke bang? Oh iya ke? Sekejap, tengok balik. Iya ke? Di mahkamah Oh iyalah. Korang tengok Nah, nampak tak? Dia macam senyum tau. 2 pencipta. Okey lah, kita pun dah baca sedikit komen. Jadi ada lagi satu video
viral jugalah mengenai Ahmad Nazan ni. Dan dikatakan kat situ ada read artikel dia. Jadi aku nak tengok dan aku nak baca sedikit dia punya artikel tu. Jom kita tengok sama-sama. Inilah video dia. Gaduh, Ahmad Nazan mengaku tak bersalah, 4 lagi didenda RM500. Inilah video dia. 7200 ni. Okay. Ramai media tengok gambar kat dia, ambil kamera dia. Ambil kamera muka dia lah. Cuba kita baca sikit dekat sini. 5 Mac 25. Okey, pada tarikh 5 hari bulan 3 tahun 2025, pencipta kandungan kontroversi Ahmad Nazan atau nama sebenarnya Ahmad Muhammad Nazan Nur Al-Yadi 29 dan seorang lagi pencipta kandungan Muhammad Hafizul Haiman 23 mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu yang dibacakan di hadapan Magistrate Aina Az-Zahra Arifin. Sementara itu, 4 lagi individu Abdul Rahim Abdul Hakim 23, Muhammad Edi Putra Amirul Abdul Rahman 18, Muhammad Al-Mubarak Bahaudin Selamet 28 dan Jebat Zulfa Nur Fakrullah Abdul Ghaffar 24 didenda RM500 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan sama. Jadi dekat sini ada dia punya artikel, kita buka dan kita baca sikit je lah. Okey. Pencipta kandungan kontroversi Ahmad Nazan antara 6 individu yang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan gaduh gempa selepas satu perlawanan tinju di sebuah pusat membeli belah di ibu negara minggu lalu. Bagaimanapun Ahmad atau nama sebenarnya Ahmad Muhammad Nazan Nur Al-Yadi 29 dan seorang lagi pencipta kandungan Muhammad Hafizul Haiman 23 mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu yang dibacakan di hadapan Magistrate Aina Az-Zahra Arifin. Sementara itu, 4 lagi individu Abdul Rahim Abdul Hakim 23, Muhammad Edi Putra Amirul Abdul Rahman 18, Muhammad Al-Mubarak Bahaudin Selamet 28 dan Jebat Zulfa Nur Fakrullah Abdul Ghaffar 24 didenda RM500 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan sama. Magistrate Aina Az-Zahra turut memerintahkan keempat-empat mereka dipenjarakan selama 1 bulan sekiranya gagal membayar denda terbabit. Oh, mustahil lah diorang tak boleh bayar denda sebab diorang kan influencer. Mestilah berduit, pandai saya lah. Okay. Ni adalah gambar rajanya. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua mereka didakwa gaduh gempa di tempat awam dekat sebuah restoran di pusat beli belah di Bukit Bintang dalam daerah Dang Wangi, Kuala Lumpur sekitar jam 10.15 malam pada 25 Februari lalu. Justru mereka didakwa mengikut Seksyen 160 Kanun Kesesaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda 1,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Walaupun 1,000 itu adalah satu pembayaran yang agak tinggi jugalah boleh dikatakan. Ada je pembayaran yang lagi tinggi, tapi pada saya kalau 1,000 tu pada saya memang tinggi jugalah. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Henge Go menawarkan jaminan sebanyak 3,000 ke atas Ahmad Nazan dan Muhammad Hafizul. Bagaimanapun, Peguam K. Ramalingam memohon agar mahkamah membenarkan jaminan yang minimum ke atas kedua-dua anak guamnya itu atas alasan menanggung keluarga. Ini gambar raja. Kedua-dua tertuduh bekerja sebagai pencipta kandungan dengan pendapatan kurang daripada 2,000 selain belum berkahwin dan menjaga ibu bapa yang sudah tua, ujarnya. Sebelum hukuman tersebut dikenakan, Abdul Rahim Muhammad Edi Putra, Muhammad Al-Mubarak dan Jebat Zulfa yang tidak diwakili peguam merayu agar hukuman mereka dikurangkan masing-masing atas alasan sudah menyesal dan insaf, menanggung isteri, anak-anak dan keluarga serta perlu membayar komitmen bulanan. Pada 1 Mac lalu, media melaporkan pihak polis menahan 11 lelaki termasuk pempengaruh media sosial selepas terbabit dalam rusuhan di restoran dekat Bukit Bintang selepas perlawanan tinju. Okey, itu sahaja yang dikatakan dekat artikel ni. Jadi apa kata kita tengok dekat video yang dipost oleh Ahmad Nazan sendiri. Jom. Game ni memang dah set up. Maksudnya game ni dah set up. Which mean perlawanan boxing ni semua set up ke ataupun real sebenarnya? Set up semua. Semua set up? Semua set up. Boleh tunjukkan bukti? Oh, dia katakan game ni dah di set up. Boleh.
Okay, so kita akan buka voice yang Airil hantar ni. Lupa dengan Am dengan Musbah tadi dah bincang dah, kata sepakat kata cantik lah awet ni. Aku rasa dia sesuai dengan aku. Sesuai apa? Sesuai jadi model ke, sesuai jadi talent ke. Hari tak menggambarkan apa-apa. Kita nak long term. Abang pun Duit sebenarnya boleh cari tapi sabar. Duit tak ada. Abang punya evidence kalau ada apa-apa masalah, kalau tak settle. You should delete lah. Tak. Thank you, jangan pegang. Jangan pegang bang. Okay, ini adalah Syakvi punya organizer yang mana janji nak bayar saya set up antara Hakim dengan Airil. Dia dah tipu kami, dia dah set up Airil. So ini adalah video dia. Saya still buat recording. Mana ni? Jongkrak. Apa tu? Okey. Game ni memang dah set up. Dikatakan game ni adalah game yang dah di-set up. Sejauh mana kebenaran dia, saya tak berani nak cakap. Tapi apa-apa pun, semoga baik-baik sajalah yang terjadi antara kontroversi yang korang buat. Semoga tiada apa yang serius untuk korang lah. Mudah-mudahan lepas ni saya rasa korang boleh ubah konten yang korang buat kepada moto lebih matured punya konten lah. Tak perlu buat konten yang sampai nak kena tarik orang dan timbulkan kontroversi yang begitu tinggi lah yang seperti korang nampak sendiri kat video ni. Tapi kita nak try baca komen sikit lah. Saya suka baca komen sebenarnya. Barat tengkuk pun muncul sikit. Barat tengkuk. Tiba dok ada tengkuk ni. Sorry tak kenal. Cerita benda betul dengan Airil. Jangan pusing lagi cerita. Biar clear semua bagi netizen faham dan minta maaf pada Hakim. Barak serius lah. Airil yang problem aja fight lah semua. Bila dah kalah macam ni pula jadi aduh budak-budak. Siapa suruh Hakim petik nama tim dia dulu? Petik je yang libatkan bini Hakim sampai cakap nak buat awet apa benda. Dah lah kalah buat malu je. Aku rasa Syakbi dengan Airil je set up. Hakim tak tahu apa-apa pun rasanya. Hakim tak setuju Pak Airil guna gambar bini dia tu. Tu yang jadi gaduh kot. Memang Hakim tak tahu apa-apa. Pergi tengok story IG Hakim. Pergi tengok story IG Hakim. Kita tengok sikit Okay, ini Hakim punya IG. Kau dengan sampah-sampah tu, kau tunjuk kat public yang aku setuju dan aku suruh pakai. Kau dengan sampah-sampah tu, kau tunjuk kat public yang aku setuju dan aku suruh kau pakai gambar bini aku buat marketing. Sekarang juga kau tunjukkan aku tak nak dengar kau deal dengan promoter ke apa ke, aku tak nak. Aku nak tahu kau ada deal dengan aku ke tak fight tu. Nampak? Kita kalau nak buat apa-apa, janganlah libatkan keluarga orang. Kalau kita nak promote orang tu je. Oh ni, wish DM kita ajak plan marketing kan. Aku tak reply sepatah pun message kau ni. Okay, minta no phone jap nak discuss marketing. Wah, korang nampak ni, nak discuss marketing. Mana yang kata game ni dah di set up? Tiba-tiba hari ni chat hilang. Kenapa delete message? Yang kau ajak aku marketing tapi aku tak layan kau. Wah, dah lain. Tim awak dah tak boleh survive, dah tak boleh cari makan, tak ada populariti, tak ada engagement, tak ada income masuk. Jangan gunakan cara ni untuk selamatkan diri awak supaya awak nampak baik di mata netizen, supaya orang lain nampak buruk. Awak nampak baik, netizen boleh support awak balik. Awak tak boleh buat macam tu. Keburukan awak ada banyak lagi yang orang tak tahu dan yang orang tak cerita. Jadi saya pesan kepada awak, awak punya plan marketing, awak punya plan apa tahap apa awak dengan pihak kedua, itu awak dengan dia. Saya tak termasuk pun dengan plan-plan awak ni. Tak termasuk. Awak ada bukti yang kita berhubung, kita kontak ada? Tak ada. Saya tak pernah kontak dengan awak. Mesej satu pun tak pernah. Okay? So jangan nak memening-meningkan kepala saya sebelum saya peningkan kepala awak lagi. Itu saja video yang saya boleh tunjuk. Selebihnya korang cari sendiri. Dan kat situ korang boleh nampak kenyataan daripada Hakim sendiri. Yang Hakim sendiri mengatakan dia tak ada terlibat dengan plan-plan yang dikatakan dengan satu pihak tu. Dekat sini tiba-tiba yang video tadi kita tunjuk, ini adalah satu setup ataupun dikatakan planning. Tapi dekat video tu nampak yang dikatakan Airil minta nombor Hakim untuk discuss marketing. Jadi aku pun tak nak cakap banyak pasal tu. Cuma aku nak tanya daripada korang. Cuba korang komen pendapat korang sendiri tentang kontroversi untuk tim yang korang faham je lah, tim Fries tu kan. Jadi pada korang yang untuk video ni, jangan lupa like, comment dan share. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification agar korang tak terlepas video-video menarik daripada saya. See you the next content. Bye. Assalamualaikum. Ciao. Komen kat bawah.